saya nak buat slime, tapi barangnya korang bukan je lah. Garam, lepas tu shampoo dan sabun badan. Barang-barangnya ialah pengacau dan mangkuk. Jom kita mulakan. Pertama-tama korang perlu tambahkan shampoo body wash. Ni body wash nak ikut kesukaan ni korang, nak sikit ke banyak. Lambat lah pula. Tu saya gaulkan dulu sementara ni. Boleh tengok tau. Ini saya buat sikit. Kedua, korang perlu tambahkan shampoo. Ini telah saya tambahkan shampoo. Saya kena, korang perlu letak shampoo ni sedikit je jangan banyak. Gaul dulu. Gaul sampai dia menggerupas. Ini gaul sampai dia mau terbentuk. Kedua, saya gunakan garam. Garam pink boleh, garam biasa pun boleh. Ya. Lalu kita tambahkan garam. Nak tak sikit pun boleh. Ini garam saya tak dalam bekas sini. Okey. Kita mungkin tekstur dia akan stinky, tak stinky pun mungkin lah. Kita letak secubit je. Letak dekat seluruh tempat yang korang nak buat slime tu. Gaul sampai dia terbentuk. Okey, kita merasakan slime-nya agak tak betul-betul lagi. Kita gaul dulu sampai dia terbentuk. Boleh tambahkan air yang korang mahu, tapi nak guna air tak apa. Gaul sampai dia terbentuk tau. Ini dah terbentuk. Okey, boleh korang perlu letakkan dalam freezer dalam 3 minit je. Okey. Thank you.